Hello, selamat kembali ke channel aku, Suara Channel. Okey, hari ni aku ada trip ke Manjung. Manjung. Kita pergi main jetty, okey? Okey, sebelum tu kita orang singgah makan dulu. Ini aku punya puteri aku. Ini aku pergi dengan family aku, dengan family kakak aku juga. Sebab kakak aku pernah pergi dengan bayi aku. Banyak ikan lah. Kali ni kita orang estate sekali lagi. Kita tengok apa dapat. Ni anak-anak buah aku lah ni. Okey. Jalan hari ni agak sibuk lah. Ada banyak-banyak budak motor main lupa. Korang kena berhati-hati lah. Kalau macam ni memang kena jaga. Lorong jaga lah. Nak corner kena tengok belakang. Bahaya, okey. Layan je view jalan aku. Okey, perjalanan aku bermula daripada Kelang akan melalui Kuala Selangor. Aku tanpa berhenti terus menuju ke sana, mengambil masa dalam 2 jam setengah. Jalan ini akan melalui jalan-jalan kampung dan aku sampai ke Telaga Nenas Manjung, Perak. Okey, tadi jalan tadi nak masuk ke sini ada tawa-tawa sikit. Korang pergi ke jalan ni. Okey, ni kalau pernah masuk ke pantai main sikit. Korang ke sini ada surau atau market tu ni, surau. Okey, ni dah sampai dah kawasan JT Dalian. Okey, parking pun banyak kat sini. Kau jangan risau lah. Kau jangan risau tak ada parking. Memang untuk bilik korang, parking depan bilik. Macam aku parking di sini lah. Ini dia Telaga Nenas Manjung, Perak. Tempat tersembunyi spesies ikan siakap MJ. Di sini memang tempat kaki-kaki casting yang memburu siakap. Di sini juga bukan hanya diduduki ikan siakap, tetapi pelbagai lagi jenis ikan monster seperti MJ, jenahak. Kawasan ini sangat luas yang memiliki banyak sangat kelong. Memang kawasan untuk kaki pancing dari seluruh negeri. Boleh dikatakan setiap hujung minggu kawasan ini sangat penuh dengan orang. Telaga Nenas ini terletak di Manjung, Perak. Saiz ikan di sini menjadi punya 1 kilo ke atas. Memang sangat menarik untuk kita tarik. Pastikan sebelum pergi korang kena tengok dulu cuaca, keadaan air dan bulan penuh ke, untuk memastikan korang tidak kumpau di sini.
Ini dia pandangan daripada drone. Sangat indah. Bye. Batu nenas. Batu kap. Dia ini anak papa saudara aku, anak kakak aku. Balik. Ayah macam mana ayah? Ayah nak naik ikan apa gini? Ayah nak naik ikan apa? Nah, hari ni kita nak pakai ikan teli. Ikan teli mana boleh? Dia pakai ikan keli. Okey, ini aku punya chalet. Betul-betul chalet aku ni depan dia punya jetty. Chalet ni jenama Jenahak 1. Okey. Dalam chalet ni ada aircon. Ada 2 katil. 1 queen, 1 single. Memang okey lah untuk family. Dan ni dia punya tandas. Tandas tu pun sangat cantik, selesa. Ada shower. Pelak untuk hot shower sudah ada tapi belum pasang lagi. Mungkin lepas ni dia akan pasang. Okey, ni kira dia punya dapur. Dapur dia dekat luar lah, sebelah. Tapi betul-betul lah, korang tengok memang depan jetty lah. Aku tak tunggu lama. Terus aku set up aku punya joran. Kali ni ada aku bawa 6. 1 tadi, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ni. Kalau masih kumpau aku pun tak tahu nak cakap apalah. Sini memang lampu pun ada untuk malam. Tengok, 1 lampu, lampu solar, lampu lagi, lampu. Pelak pun ada untuk korang cas telefon ke, cas GoPro korang ke apa. Boleh, tak ada hal. Sini pun ada lampu solar. Sana ada. Hampir malam. Ini first try aku. Abang Ipar aku dapat naik ikan. Okay, kita layan. Tengok ikan apa. Oh, dah naik. Betul. Oh. MJ. Masa gila lah. Kasih. Allah. Makan habis. Boy. So ni. Sorry. Anggaran saya ikan dalam dekat 3 kilo lah. Lepas tu aku pergi masuk chalet. Anak buah aku dapat lagi ikan. Dan ikan ni pun dapat juga. MJ ni memang tempat dia. Dia datang sekali memang akan ikut lah. Dia memang kawan dia. Okay, ni. Kau layan anak buah aku isi umpan. Uish, tak dapat kan? Sampai tu. Tutup balik. Dapat udang tu. Hebat lah, dapat udang. Lepas tu.
Okey, sabar. Okey, sabar. Okey, tekan ekor dia. Ya, okey. Lepas tu nak pegang macam ni? What? Bro, what are you talking about, man? Oh, dia pening. Letak kat ekor. Hebat kan, pandai. Slow. Okey dah. Okey, lepas tu macam mana? Ini sesi balingan daripada Khairi Rafael. Okey, loceng ni simpan dulu, takut loceng jatuh dalam sungai. Okey. Okey, tengok belakang ada orang tak? Okey. Itu dia, sudah tarik angkat. Okey, tengok. Okey, 1, 2, 3. Jauh ya. Hebat lah. Ini mesti naik ikan je Okey, selit. Selit biar kena tempat getah dia tu. Kena getah dia tak? Oh, dia dekat. Okey, pagi ni cuaca hujan. Tak boleh nak buat apa. Kalau nak mancing tak boleh. Aku pun dah nak balik. 1 hari 1 malam je aku kat sini. Sebelum balik aku akan sarapan dulu. Diorang kata kat sini ada grill pagi. Memang sedap. Memang kampung je rasa. Kat belah sebelah dapur ni je. Ada utus canai, nasi belauk. Memang ngam lah untuk korang. Okey. Kita jumpa lagi next video. Korang jangan lupa subscribe kan. Like, komen lah. Untuk video seterusnya. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.